Ramai ingat burger sedap je mesti mahal. Silap boh, memang silap. Burger combo ni harga dia RM11 je. Serius aku kata. Last order of the day. Combo beef homemade plus zinger satu. Siap. Kita buat patty beef homemade dulu. Bismillah. Kita smash. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita flip. Cheese keping. Right. Ini patty beef homemade kita. Kita angkat dulu. Ini patty crispy zinger kita Patty crispy zinger ni kita perak bukannya teruh pada tepung. Kita perak dulu dari rumah. Tepung dulu. Lepas tu celup air. Toskan dia. Tepung sekali lagi. Kali ni kita macam keramah kat dia. Tadi kita nyeng-nyeng. Ni kita ramah kat dia untuk bagi tekstur crunchy. Dan inilah hasil dia. Comel tukang kejadian. Kita letak terus dalam minyak. Suhu 180°C. Wajib 180. Bismillah. Okay. Patty crispy zinger kita siap dah. Tengok kejadian kawan. Comel. Kalau mari dekat The Hamish Cabin ni, wajibkanlah dirimu untuk order burger combo ni. Sebab burger combo ni hot selling dekat The Hamish Cabin. Boleh rasa belaka ayam, boleh rasa daging, boleh rasa. Tak payah tanya lah menu hot selling apa-apa. Mu mari The Hamish Cabin, mu kabar je nak burger combo. Beres lalu. Harga pun murah. Kita letak ayam crispy dulu. Letak cheese keping. Lepas tu, kita letak patty beef homemade. Our special caramelized onion. Aduh. Speaking kena speaking nampak kemas sikit. Okey, kita tutup. Ramai ingat burger sedap je mesti mahal. Silap boh, memang silap. Burger combo ni harga dia RM11 je. Serius aku kata. Dengan sekeping RM10 dan sekeping RM1. Boleh dah makan burger ni dekat The Hamish Cabin. RM11 lah. Masih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.